Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sibuk bekerja di pejabat, gitulah keadaan kita. Ditanya masalah, ada beberapa masail kalau mengikut bahasa lama, iaitu masalah tarawih di rumah. Saya terangkan dahulu, tarawih asal usulnya sembahyang yang berlaku di zaman sahabat, tanpa ada satu di zaman Rasulullah, tanpa ada satu ketetapan sama ada di masjid ataupun di rumah. Rasulullah sembahyang di masjid, kemudian balik ke rumah, sahabat datang ke masjid, tengok Rasulullah buat, sahabat pun pergi buat. Kemudian bila nampak ramai, Rasulullah sembahyang di rumah. Ini nak menunjukkan bahawa tarawih ialah satu sembahyang yang ingin kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di zaman Sayyidina Umar, apabila dia ingin menyatupadukan umat Islam, dia mengumpulkan umat Islam sembahyang tarawih di bawah satu imam, dan ia merupakan tindakan yang sangat bagus. Cuma di zaman sekarang ini, masjid makin banyak, masyarakat makin banyak, kita berikan pilihan kepada masyarakat. Siapa yang ada peluang sembahyang di masjid, sembahyang di masjid. Siapa yang ada peluang sembahyang di rumah, sembahyang di rumah. Yang penting jangan tinggal tarawih walaupun berbeza fadilat. Okey, bagi wanita yang ada anak dan sebagainya, sukar untuk mereka solat di masjid, sembahyang di rumah. Bangunkan malam, yang penting sembahyang sunat ini lakukan di mana-mana anda berada selepas solat Isya. Dalam mazhab Syafi'i ada keistimewaan dia. Bagi mereka yang musafir, boleh lakukan tarawih selepas saja sembahyang Isya walaupun di waktu maghrib. Itu keistimewaan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita inginkan, yang penting jangan bergaduh sama ada di masjid ataupun di rumah. Yang penting kita lakukan tarawih untuk mendapatkan rahmat Allah dan maghfirah Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang membangunkan Ramadan ini, di antaranya tarawih, akan diampunkan dosanya yang lampau dengan syarat iman dan beriman dengan Allah, kewajipan kita berpuasa, kewajipan kita dan sebagainya, dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan, ibadah yang membawa kepada perpaduan, bukan ibadah yang membawa kepada perpecahan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.